Ada orang cakap wang itu you sekarang punya warranty masa mau claim mesti banyak masalah punya. Ada orang pernah ke kena kes macam tu? Masa nak claim banyak bising lah, ini itulah. Okay, itu orang tanya, itu warranty biasa dia macam mana? Beli used car lah, biasa warranty ada tak? Kalau yang tua punya lah, selepas 15 tahun punya kereta, ada yang company, warranty company dia orang tak mau issue dia orang cakap, kalau you nak beli warranty dalam 10 tahun you punya kereta umur. Kalau dah lepas 10 tahun, dia tak ambil. Ada yang lepas 15 tahun dia tak ambil. So tengoklah, ada yang semua lain company. So biasa kita nak percuma itu warranty kan. Okay, so kita kena call itu warranty punya company. Dia datang, dia check ini kereta dulu. Dia bukan bodoh punya. Dia akan check kereta ni okey tak. Kalau okey dia ambil. Kalau tak okey dia tak ambil. So dia check semua okey. So masa dia beli condition macam ni, semua dia list out, ada report apa-apa lah. So nanti selepas you beli, dia kena tanggungjawab lah. Dia kena ambil risiko lah. Kalau kereta apa-apa rosak, you boleh claim sama dia. Betul tak? Betul. Kena ikut you punya spek lah. Sebab dia ada juga macam insurance. Okay? Dia memang satu insurance lah. Dia ada silver spec, gold spec, premium spec. Semua dia punya harga lain. So dia claim punya barang pun lain. Ada yang boleh claim engine dengan gearbox saja. Ada yang ECU, semua barang semua boleh claim. Ada yang sensor apa-apa semua pun boleh claim. So you kena tengok lah. Dia ada satu buku nanti you boleh tengok semua dia ada listing punya. Ini adalah warranty. So biasalah dia punya harga 1 tahun 1,000 lebih loh. Sampai 2,000 lebih, 3,000 pun ada. Tengok you punya kereta lah. Kalau you punya kereta yang mahal punya barang risiko tinggi dia orang charge tinggi loh. Biasa kereta Jepun standard punya dia orang tak beli punya lah. Sebab dia jarang rosak dia orang biasa beli punya yang kereta Europe car lah. Sebab Europe car dia punya maintenance kena sekali saja ECU 7,000, 4,000. Dia ribu-ribu dia mahal Jepun punya boleh kontrol lagi lah, ratus-ratus, betul tak? Gearbox pun kurang rosak. Ada tak kau orang pernah kena ada warranty tapi masa nak claim dia orang bising-bising? Follow Awang dapatkan info dan knowledge kereta.